Okey, risau saya dengar selepas meninggal tu kan. Rupanya ada hujung meninggalkan. Selepas meninggalkan kejayaan yang orang kata tu profesionalisme sebagai seorang pendidik ataupun pejabat awam kan. Bagi saya hanya bergantung pada rezeki dan juga jiwa serta minat saya lah. Saya tak boleh nak berkata yakin sangat. Macam lepas aku tinggal ni aku hidup aku makin okey, pendapatan aku makin tak juga kan. Kalau hari tu Tuhan nak uji saya macam mana kan. Tapi apa yang boleh saya katakan sekarang saya lebih selesa, lebih freedom kan. Orang kata benda yang saya buat bukanlah saya tak jaga batas saya, tak, tapi saya boleh buat apa yang sebelum ni saya tak boleh buat. Sebab sebelum ni mungkin saya terkekang dengan sesuatu kan. Orang kata kita ikut dengan akta, kita ikut dengan syarat undang-undang semua. Jadi alhamdulillah sekarang semuanya bertambah baik dan sentiasa baik. Harapnya begitulah seterusnya insya-Allah. Kita nampak rezeki pun makin murah kan. Betul era lagi. Yalah, cerita pasal rezeki ni kita tak boleh nak sombong sebab orang nampak. Kan, tapi bila orang tak nampak tu kadang-kadang kena judge juga. Katanya tak ada job, tapi dia tak tahu kita ni ada klien-klien luar. Kan macam tu kan. Semuanya bergantung pada rezeki insya-Allah. Ada ke yang kata tak ada job ke dah sendu ke? Ada je. Sebab kalau semua perasan skeptikal orang yang mengatakan artis dia mesti masuk TV masih lagi banyak sekarang, terutamanya mungkin dari side orang kampung saya. Contoh kan, kau dah lama lah tak nampak muka kau kat TV kan, asyik meletup je. Tapi meletup ada, contoh kan. Dia katanya kita tak ada job. Tapi untuk saya benda tu saya anggap dia sebagai kiasan je. Saya tak anggap benda tu serius pun. Saya okey je. Orang kadang-kadang datang kat saya, dia orang cakap Nami backup Nami pilihan kedua saya okey, tak ada masalah. Sebab kalau kita ikut hierarki umur tu, itu memang selogiknya begitu kan. Kalau satu hari nanti seseorang itu dah menganjak umur 80-an 70-an, takkan dia nak mengacara lagi. So saya lah orangnya begitu. Jadi untuk saya rasa sangat-sangat bertuah sebab saya dikelilingi orang-orang yang sangat berpengalaman. Contoh macam Haji Nabil, kalau dari side radio saya ada Radin dan sebagainya kan. Minta maaf kalau saya tak sebut nama, tapi orang-orang begini sangat-sangat membantu saya dalam segala bidang dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka semua.